Fokus 30. Alright, kembali bersama kami berdua, Arif Muhammad dan juga Raifah Zulkifli, pastinya dalam Fokus 30. Dan Fokus 30 kali ini, Raifah, kita nak berbincang soal security makanan dan juga realiti krisis global. Ya, dan untuk itu kami bawakan kepada anda Datuk Wira Dr. Muhammad Khairin Muhammad Razi, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, iaitu Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, bersama-sama dengan kita di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello anchor. Wow. Bernama radio. Arif dan Raifah. Wow, Jarang-jarang tetamu kami hellokan kami. betul. Habislah job kita. Aduh, CEO PKPS akan jadi peneraju kita. Mungkin. Oh. Ha. Jadi kita tukar ke PKPS? Ya, kita CEO-nya. Oh. Okey. Okey, dan tujuan kehadiran Datuk hari ini untuk kita berbicara security makanan dan juga realiti krisis global, kerana kita perlu percaya dalam landscape global yang semakin kompleks hari ini, security makanan muncul sebagai salah satu isu utama yang mana mempengaruhilah kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan sesebuah negara. Jadi kita nak mulakan, Datuk, pertamanya, kalau boleh sebagai pengenalan dan juga permulaan, apa itu PKPS dan juga fungsinya pastinya dalam memastikan bekalan makanan sentiasa terjamin dan ada untuk rakyat. Okey, terima kasih Arif dan Raifah. Okey, saya ni nak memperkenalkan PKPS, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. So kita orang kata apa? Perbadanan ni adalah salah satu daripada akta perbadanan di mana PKPS yang ditubuhkan di bawah akta perbadanan yang terletak di bawah Akta Dewan Negeri dan kita telah ditubuhkan pada tahun 1972. Dan of course PKPS itself dia adalah merupakan benteng utama untuk security makanan yang merangkumi usaha mengukuhkan rantaian bekalan makanan, memastikan kestabilan harga barang dan memperbanyakkan stok simpanan makanan. Dan fungsi utama PKPS kita sekarang ni, especially selepas COVID hari tu, selepas COVID, kita boleh katakan pada tahun 2020 hingga tahun 2025, kita ada satu program yang kita gelar The 5 Years Action Plan untuk PKPS itself. Dan orang kata apa, untuk 5 tahun ni adalah untuk pengukuhan asas kepada PKPS lah. Dan selepas itu kita ada 2026 hingga 2030, program kita panggil SEED 30, iaitu the second stage of PKPS itself lah. Dan pada waktu ini, selepas COVID tu, kita ada masalah berkenaan dengan stok bekalan makanan kan. Kita ada orang kata apa, ayam kurang, daging kurang, telur tak ada. Betul. Dan pada waktu itulah kita dapat tengok yang kita perlunya ada satu intervensi terhadap bekalan makanan, dan kita tak boleh bergantung kepada import. Sebab sebelum ini PKPS boleh dikatakan kita punya program dan juga kita punya pendapatan berdasarkan 85% adalah daripada sawit. Semata-mata. Dan selepas COVID tu kita tengok, kita bila melibatkan dari segi makanan tak cukup, dan bila kita tengok dari segi data yang kita terima daripada kerajaan federal, kalau pada waktu itu market tidak dibuka, kita hanya mampu bertahan selama 3 bulan stok makanan yang ada dalam negara. Dan bermula daripada itulah kita telah diberi mandat dan kita telah mengubah haluan kita sikit, iaitu daripada kita fokus on sawit semata-mata, dari segi komoditi semata-mata, kita cabang daripada PKPS ni, kita dah tumpukan kepada marketing, di mana kita ada anak syarikat kita tubuhkan, PKPS Ihsan Marketing Sdn Bhd, dan kita juga dah tumpukan kepada security ataupun keterjaminan makanan. Dan sekarang ni yang terkini, kita sedang melaksanakan program gudang makanan Selangor, supaya rakyat Selangor tak payah panik, Raifah. Kita ready jika terjadi apa-apa dari negeri Selangor ni. Ada makanan lah. Tapi jangan sebut nama saya. Saya nampak panik ke tu? Lebih panik mungkin lah. Okay. Nampak kurang makan. Mungkin kita tamatkan perbincangan ni. Okey, tapi saya rasa sebenarnya COVID membuka mata kita bahawa selama ini kebergantungan kita kepada pihak luar adalah sangat tinggi. Dan kalau boleh kita tengok sikit kos import makanan Malaysia untuk tahun 2024 mencecah lebih kurang 80 bilion ringgit, dan ia bertambah setiap tahun. Dan ini adalah satu perkara yang sebenarnya memberi peluang dan ruang juga kepada petani-petani yang ada di Malaysia, peladang, peternak mungkin, untuk sama-sama memastikan bahawa bekalan makanan di Malaysia ini sentiasa ada. Dan kita difahamkan juga lah tu,
PKPS kini menggandakan stok simpanan daripada 1 bulan kepada 3 bulan. Betul. Jadi adakah ia sebenarnya dipengaruhi oleh pelbagai faktor, antaranya ketidaktentuan global, geopolitik dan sebagainya? Kita program untuk kita tingkatkan daripada 1 bulan ke 3 bulan ni sebenarnya dia bukan bermula bila Selat Hormuz ditutup ataupun pada masa bermulanya perang US-Iran ni. Ya. Dia bermula semasa selepas COVID tu. Okey. Selepas Sebelum tu lagi. Ya, selepas COVID tu kita dah tahu dah kalau kita terlampau complacent, ialah orang Malaysia kan. Ya. Kalau kita berkumpul ni kita buat kenduri. Kita pergi makan-makan kan. Betul tak? Mm-mm. Orang Malaysia. So makanan cukup. Sampai orang kata ada satu kajian yang mengatakan orang Malaysia ni dia mati sebab terlampau banyak makan. Jadi Bukan mati tak makan. bukan mati tak makan, mati Okey. terlampau banyak makan. Jadi bila terlampau complacent, bila terjadinya COVID ni kita dapat tengok dengan daging ada masalah. Ya. Beras tak boleh masuk, import tak boleh masuk. Kemudian daripada ayam tak boleh dapat. Jadi timbulnya satu inisiatif daripada kerajaan negeri pada waktu itu yang dibangunkan oleh dan diilhamkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amruddin Syahri itself. Ya. Pada masa tu dia kata okay, PKPS we need to focus on macam mana kita nak secure bekalan makanan jika terjadi apa-apa. Dan pada waktu itu kita memang dah dalam proses untuk kita melaksanakan orang kata gudang simpanan makanan Selangor ni. Dan pada waktu kita okeylah kita bermula dengan kecil lah. Kita buat dalam masa untuk satu bulan, and then kita increase ke 3 bulan, dan bila terjadinya orang kata apa tragedi Selat Hormuz ni, tragedi Selat Hormuz mana laluan perkapalan ditutup, petroleum tak boleh lepas sampai ke Malaysia, input pertanian melonjak naik harga dia. Jadi dengan sendirinya kita dah bersedia at least untuk 1 ke 2 bulan sebenarnya. Dan bila terjadi benda ni kita terus kita dah tak perlu menyediakan banyak infrastruktur kita sebab kita dah ready. Ya. So kita terus tingkatkan ke 3 bulan. Dan kenapa 3 bulan? Sebab sebelum ni kita persediaan kita untuk tempoh 1 bulan ni kita hanya mampu bersedia untuk bencana-bencana yang kecil yang kita tak ready. Dan kita pun dah dengar kan sebelum ni ada daripada ahli ekonomi daripada MOF yang mengatakan bahawa memang katalah 19 hari bulan ni US Iran sign the peace deal, tapi the impact is another 6 months baru kita akan reda. Betul. Another 6 months baru akan reda. That's why kita dah buffer untuk 3 bulan. Anything happen pun untuk negeri Selangor kita ada stok yang mencukupi untuk 3 bulan, dan kita yakinlah kita mampu dapat bertahan dalam masa tempoh 3 bulan ini dengan stok yang sedia ada, dan untuk memudahkan kita untuk source out lagi untuk kita tambah stok makanan kita dan untuk buat buffering pada stok-stok yang akan kita bawa masuk lagi jika terjadinya orang kata apa krisis yang lebih berpanjangan untuk dalam negeri dan juga dalam Malaysia ni lah. Baik, terima kasih Datuk kerana menyebut sebenarnya isu berkaitan dengan import ekspor global ni sebenarnya bukan sahaja kita perlu fokus kepada penutupan Selat Hormuz, tetapi berlaku sebelum tu lagi. Maksudnya selepas berlakunya pandemik COVID-19 tanpa kita sedar. Jadi perlu untuk kita akur dan juga kita percaya dengan realiti semasa bahawa isu ini tetap juga berlaku sampai hari ini. Walaupun MOU akan ditandatangani nanti, tetapi impaknya bukan esok terus. Kan? Jadi macam mana Datuk melihat kepada isu ini yang mana memberi kesan kepada bekalan dan juga security makanan negara kita? Sejauh mana impaknya Datuk? Mengikut kajian yang kita telah buat, sebab bila Selat Hormuz tutup, satu of course input dari segi infra naik, dari segi input dari segi pertanian naik, dan kajian yang kita buat hari tu sebab kita banyak terima permohonan-permohonan untuk kenaikan harga. Kita tengok kenaikan harga yang bila melibatkan kerja-kerja melibat pertanian semua, dia meningkat daripada 15% daripada kerja yang sedia ada, 15% hingga 45%. Kenaikan harga impact dia memang sangat besar. Mungkin sekarang kita tak rasa lagi. Tapi kenaikan harga telah berlaku. Dan of course jika logistik global terganggu ni, impactnya memang kita akan nampak satu kekurangan input lah. Baja dan makanan ternakan akan terlewat sampai. Baja pula kita banyak bergantung kepada urea yang di mana banyak dihasilkan di negara-negara di Asia Barat disebabkan yang melibatkan petroleum. Dan of course baja memerlukan urea. Kita ada nitrogen, fosforus, kalium kan. NPK lah kata dalam baja punya dalam kita punya baja punya kandungan. So the nitrogen is from urea, dan kita nampak benda tu memang akan terganggu bila penutupan Selat Hormuz ni. Dan kedua, kos pengeluaran meningkat.
Of course, bila baja lambat sampai ataupun baja telah disekat sampai daripada ke Malaysia, untuk dah sampaikan tu mengambil masa lebih lama dan harga akan lebih tinggi lah. Yalah, bila nak lalu dekat Kuala Lumpur dah, kalau kena serang, kena attack, insurans confirm naik ya kan. Bila insurans naik, memang dia akan, kos pengeluaran akan meningkat lah. Yang ketiga pula, dari segi pemulihan panik. Panik buying. Orang jadi risau, orang jadi takut. Itu yang akan menjadi kesan daripada bekalan dan security makanan kita ni. Of course, kita ni masih belum rasa lagi, tapi ada di luar sana, they already start of panic buying. Dia dah start membeli. Kalau kita biasalah stok kita beli untuk mungkin nak pakai di Sabtu Ahad untuk masak je kan. Ini dia dah beli untuk 2-3 bulan. Dah ready buat beli untuk 2-3 bulan. That's why sekarang ni kerajaan negeri pun melalui PKPS, kita pun dah buat kempen, katakan jangan panic buying, Selangor sedia. Kita dah bersedia untuk program-program untuk menangani impact dari segi situasi dan juga keadaan yang ada ni. Yang pentingnya jangan panic buying. Dan saya rasa KPKM pun dah ada start buat. Betul. Jangan panic buying, beli apa yang perlu saja, dan insyaAllah stok makanan mencukupi. Dan sebab itulah yang saya nyatakan tadi, peranan PKPS ni penting lah sebenarnya. Dia sebagai talian hayat untuk memastikan bekalan makanan asas sentiasa stabil dan mampu dibeli oleh rakyat di Selangor, di Malaysia. Baik, dan saya kira itu juga boleh dikatakan bahawa PKPS ini semakin agresif dalam agenda security makanan sendiri. Berkali-kali Datuk sebut yang jangan takut, jangan risau, kita sedia. Jangan panik. Jangan panik, Datuk sebut benda tu. Okey, jadi saya macam nak tahu juga, selain daripada kita tidak panik, selain daripada kita bersedia, kita ada 3 bulan simpanan dan sebagainya, apa lagi usaha yang dilakukan untuk kita kurangkan kebergantungan kepada import itu sendiri? Okey, untuk kita tidak bergantung kepada import, sebenarnya nak dikatakan kita dah betul-betul ready. Okey lah, kita kena terima kenyataan lah. Actually, we are not fully ready yet. Memang kita bergantung. Kita masih bergantung kepada import daripada luar negara ni. Namun begitu, PKPS, orang kata apa, langkah yang besar ni bermula dengan langkah yang kecil. So, the second the 5 years action plan yang kedua yang akan kita laksanakan pada tahun iaitu SEED 30 daripada 2026 hingga tahun 2030, kita sedang membangunkan Selangor sebagai hub agribusiness pintar dan bersepadu berasaskan teknologi ataupun agrotech dengan mengurangkan kebergantungan. Fokus akhir dia ialah mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Dan kita dapat lihat sekarang ni kita fokus kepada pengeluaran dari segi pengeluaran ayam. Kita dah cuba mengurangkan kebergantungan kita kepada ayam import daripada Thailand, daripada luar negara, di mana dalam Selangor itself kita dah bangunkan kita punya ladang ayam sendiri yang boleh cater 1.5 juta sekali keluar. Dan perkara ni telah kita laksanakan especially semasa COVID itu. So kita dah nampak trend dia, kita dah tahu. Kemudian kita juga dah membangunkan ladang tenusu secara holistik. Ladang tenusu yang kita buat di Sungai Tenggiri Selatan bawah PKPS, supaya kita kurang kebergantungan dengan industri tenusu daripada Australia itself. Kita tahu, kita selama ni kita dengar susu ni susu segar kan, tapi sebenarnya kebanyakannya kita masih bergantung pada import daripada Australia, daripada New Zealand. So kita nak sekarang ni apa benda yang kita buat di Selangor ataupun buat di Malaysia ni, kita consume, kita ready untuk jika terjadi apa-apa isu lagi, jika terjadi apa-apa orang kata bencana ke, pandemik ke, perang ke, kita ready dan kita ada kita punya stok makanan sendiri dalam negeri dan dalam negara kita. Kita ada stok makanan kita sendiri dan kita cuba untuk kalau boleh tanam sendiri. Kalau boleh hasilkan sendiri. Okey, Datuk, saya nak tahu selalunya kan, sorry Arif, silakan. saya sekadar tertanya. Selalunya kita suka cakap kita beli sesuatu menjadi masalahnya sebab kita ada orang tengah. Adakah untuk makanan pun sebenarnya kita juga bergantung kepada orang tengah? Ada orang tengah ke untuk makanan ni sendiri? Okey, yelah, bila kita tak jadi pengeluar, ada orang yang akan keluarkan. Bila kita tak jadi pengeluar, akan ada orang yang bekalkan. Jadi pembekal pengeluar tu lah akan jadi orang tengah sebenarnya. Dan bila nak sampai kepada market, kita akan melalui banyak lapisan sebenarnya. Bukan orang tengah hanya, mungkin orang tengah yang ke tepi sikit. Orang tepi yang ke tengah sikit. So banyak, dia akan jadi banyak lapisan. Itu yang kita cuba untuk minimizekan. Untuk kita hilangkan terus,
agak sukar. Ya. Jadi untuk kita minimizekan, kita akan minimalkan program itu di mana kita akan, that's why pengeluaran PKPS ni kita tumpu kepada production, pengeluaran. Jadi bila kita pulangkan balik kepada rakyat, kita jual balik kepada rakyat, harga dia adalah 10% hingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Ya. Dan untuk lebih mudah sampai kepada rakyat, kita juga ada program-program seperti jualan Ihsan Rahmah, jualan Rahmah yang sekarang Kerajaan Federal sedang laksanakan, dan kita juga buat jualan bergerak, dan kita juga kita kita punya Ihsan Mart sendiri. Ihsan Mart sendiri, dan kita ada lebih kurang dalam 38 Ihsan Mart, di mana kita juga ada kerjasama dengan partner-partner kita yang barang-barang yang dijual di dalam kedai itu 10 ke 30% Lagi lebih murah. daripada harga yang ada di pasaran yang dibekal oleh pihak luar, dan that's our target lah, untuk kita hilangkan terus, kita buang terus orang tengah. Orang boleh kata is difficult dan agak sukar untuk dilaksanakan, tetapi seperti saya cakap tadi, langkah yang besar dia bermula dengan langkah yang kecil. Betul. That's what apa yang PKPS sedang laksanakan lah. Kalau itu yang lebih memudahkan dan juga menjamin kebajikan rakyat di Selangor dan juga Malaysia khususnya, why not kita ke arah itu, Datuk kan? Betul. Baik, satu juga reality. Kita nak bercakap soal reality juga. Datuk kata jangan risau, jangan bimbang, jangan panik dan sebagainya. Tapi rakyat tertanya-tanya, kenapa kami tak boleh panik sedangkan jiran dah satu mall dah shopping? Adakah kita ni tak berpijak di bumi yang nyata? Jadi realiti sebenarnya, Datuk, industri ataupun stok makanan ataupun security makanan negara kita berada pada tahap yang masih lagi selesa ataupun benar-benar dah getir tapi kita tak nak cerita. Okey. Kalau kita lihat kita punya stok makanan ni, kita masih berada dalam tahap yang boleh dikatakan kita tak ada masalah lagi sekarang. Masih okey. Kita masih okey lagi. Kita tidak ada masalah. Namun begitu, seperti yang selalu kita syorkan lah, seperti kita bagi tahu, kita tak boleh complacent. Kita tak boleh complacent, tetapi bukan panik. Kita tak boleh complacent, tapi kita tak boleh panik. Kerana kalau panik itu yang akan menyebabkan produk dan juga barang-barang ni akan start kurang di pasaran. Tak ada di pasaran, dan bila kurang di pasaran, stok akan lagi banyak, dan bila orang tetap akan bila panic buying, dia akan menyebabkan satu trend yang tidak terkawal, dan akan menyebabkan the last kali the kesan dia ialah memang akan kurang barang di pasaran lah. Pada waktu itulah kita akan nampak impact daripada penutupan Selat Hormuz, perang Rusia Ukraine, COVID. Pada waktu itulah yang akan terjadi. Dan of course di Selangor ni bukan saya katakan kita tidak perlu panik. Kita perlu panik, tapi kita panik yang okeylah, janganlah orang kata apa sampai beli stok barang untuk sebulan, 2 bulan kan. Untuk bersedia mungkin untuk seminggu is okay, dan untuk kegunaan harian itu tak ada masalah. Just as normal, sebab kita memang dah bersedia. Kita PKPS melalui Kerajaan Negeri Selangor, kita dah dalam tahap kesiapsiagaan yang tinggi untuk kita menghadapi program-program ataupun bencana-bencana yang telah kita jangkakan yang akan terjadi. Baik, saya yakin dan saya percaya bahawa Selangor dah bersedia. Bagaimana dengan negeri-negeri lain, itu kita tak boleh jawab sekarang. Okey. Tapi Datuk, saya tertarik bila awal tadi Datuk sebut antara fungsi PKPS itu sendiri adalah untuk memodernkan sektor pertanian dan juga membantu petani tempatan. Saya tertanya-tanya, terlalu banyak persoalan dalam diri saya ni. Bagaimana dengan penglibatan orang muda terhadap pertanian itu sendiri, terhadap mungkin teknologi-teknologi yang ada dalam bidang pertanian pintar sepanjang khidmat Datuk? Adakah orang muda benar-benar berminat, atau sebenarnya kita masih lagi juga bergantung kepada mereka yang sedikit berusia? Okey, ini soalan yang bagus ni. Okey, actually kalau kita nak melibatkan sektor pertanian ni, orang kata untuk golongan muda ni dia lebih suka kepada gadget. Lebih suka kepada gadget. Katakan kalau turun ke pertanian ni, kerja-kerja kotor lah orang cakap. Kan, nak bermain dengan tanah, bermain dengan baja, nak bermain dengan dan penat, berada di bawah panas terik matahari. 3D kan? 3D kan? Bermain di bawah panas terik matahari, berpeluh kan. Dan kita dapat lihat lah, dan PKPS sendiri, kita telah melaksanakan beberapa program sebenarnya. Saya bagi contoh ini reality. Saya nak tulis. Kita ni reality. Kita interview 300 orang. Orang muda yang pertengahan umur dan 50-an, untuk kita bangunkan satu kawasan
cili fertigasi Chili. seluas 10 ekar. Kita interview. Daripada 300 orang, kita hanya mampu dapat 8 orang je. Kenapa 8 je yang dipilih tu? 8 orang yang bersedia. Sebab of course untuk program kita bangunkan program pertanian ni, of course kita seperti yang apa tu Rafa cakap tadi lah. 3D 3D kan. Panas, berada di bawah panas terik matahari. Tetapi itu permulaan dia, itu ada permulaan. Dan selepas itu seperti yang kita bagi tahu, kita dah menggunakan sistem fertigasi. Kawalan dia adalah menggunakan IoT. Kita boleh duduk dekat rumah sambil tengok TV. Dah setiap 4 jam kena Siram. sistem pengairan. Kita just tekan je, sistem pengairan dah bergerak, mula bergerak. Siram air dekat cili. Tapi of course permulaan dia, kita tetap we need to dirty our hand. Kita tetap kena kotorkan tangan, kita kena pergi kat tanah sendiri. Balik kepada tanah, kita perlu gaul baja tu sendiri kan. Walaupun ada teknologi, tapi itu adalah orang kata apa, bila pertanian ni we need to dirty our hand sendiri, supaya kita dapatkan pengalaman dan juga orang kata the vibe untuk pertanian tu. Itu saja untuk awalannya. Selepas itu semua dah dikawal menggunakan IoT, menggunakan teknologi. Dan even untuk kita tengok dari segi pembajaan sekalipun, di dalam PKPS itself kita dah tak baja menggunakan dari segi manual. Kita dah ada sistem untuk kita pantau pembajaan ni menggunakan drone. Dan even kita baja pun guna drone. So just pantau guna drone. Racun pun drone. Meracun pun guna drone. So dah tak ada isu sangat. Tapi untuk permulaan, sebenarnya untuk kita tengok dia punya orang kata apa, semangat dia untuk kembali ke arah pertanian kan. Kecekalan tu sekejap je. Jadi and then after that is everything is on. Dan kita dapat lihat petani-petani yang bersama dengan kita selepas tu kan. Petani bersama dengan kita, pemain industri yang bersama dengan kita. They are doing well. Sebab kita teach orang. 8 tu orang muda ke atau sikit berusia? Orang muda ada 2 je. Yang betul-betul core dan berminat kepada Kenapa pertanian. kita tak tahu interview ni? Kenapa kita tak Datuk, beratur sangat? please buka semula. Sedangkan pertanian adalah perniagaan. Kami dah terlalu lama bercerita untuk petani. Malah kami telah mencari biji benih yang hebat-hebat belaka. Kami sering beratur di Jualan Rahmah untuk kadiver-kadiver madani untuk dapat biji benih. Mahal nanti. Mahal. Baik, kita nak tahu juga bila Datuk membicarakan soal penglibatan anak muda ini yang mereka ada talent ataupun ada bakat sebenarnya dan dibantu juga dengan kehadiran IoT dan juga pelbagai teknologi semasa. Apa sebenarnya juga usaha PKPS dalam kita nak mendepani cabaran semasa tetapi kita tak nak tertinggal dalam pembangunan dan juga kemajuan teknologi. Adakah PKPS juga pergi ke luar negara mungkin untuk belajar dan juga untuk tengok teknologi-teknologi semasa dan bawa pulang ke Selangor khususnya? Kita itu adalah salah satu daripada one of our KPI lah. Itu sebab kata kalau kita nak tengok, kita kena belajar di tempat orang lain. Betul. Yang lebih advance, yang lebih tengok. Contohnya kita baru balik daripada Jepun, kita tengok macam teknologi mereka untuk melaksanakan benih padi yang lebih baik, yang lebih bagus. And then kita juga dah pergi tengok ke Thailand, caruan pokpan CP, macam mana membangun benih-benih ayam dan juga melahirkan lebih ayam yang lebih berkualiti. Dan kita juga pergi tengok sebenarnya kita pergi ke Tokyo, kita tengok macam mana Tokyo tu handle gudang makanan bila terjadi bencana kat sana. Of course dekat Jepun lagi banyak bencana kan. Macam-macam bencana, banjir, gempa, ada monster kaiju serang. Macam mana kan Ultraman bergaduh kat situ kan. Malah raksasa tak mati-mati kan. Raksasa tak mati-mati. So macam mana Jepun ni handle. Jadi dia buat gudang makanan macam mana. So kita pergi tengok dan kita pergi belajar lah. Itu gurau lah kaiju takkan raksasa takkan bergaduh kat sana kan. Tapi macam itulah. Digimon betul ada. Jadi itu yang kita pergi tengok dan kita pergi belajar macam mana cara mereka melaksanakan program gudang makanan, macam dia simpan bila terjadi bencana the 72 hours yang kritikal, macam mana dia handle, macam dia buat. Dan itu yang kita bawa belajar, kita bawa balik dan untuk kita terapkan di PKPS dan juga dah diaplikasikan juga. Ya, diaplikasikan. Okey, saya masih lagi tadi saya tanya orang muda. Nampak? Dah mula ketawa. Tanya juga saya. Sekiranya ada ramai yang berminat, tetapi adakah kita di Malaysia ini cukup tanah pertaniannya, cukup tanah untuk penternakannya bagi kita betul-betul menyelesaikan isu produktiviti dan juga kecekapan penggunaan tanah, Datuk? Okey, itu pun soalan yang bagus tu, Refa. Actually kita ada tanah seluas 1,000 hektar yang di Selangor Fruit Valley, di mana tanah ni
1000 hektar ni dia menjadi satu tempat sebagai we can call it as a agriculture center of excellence di Selangor Fruit Valley. Dan di situlah kita laksanakan program. Kita ajar macam cara nak buat agrotourism, Okey. cara bercocok tanam, kita train mereka cara menggunakan teknologi drone, kita ajar mereka cara menggunakan teknologi benih daripada makmal di situ. So dan apa saja teknologi yang ada di luar ni kita laksanakan di dalam Selangor Fruit Valley. Dan kepada anak-anak muda ke, anak-anak yang dah tak berapa muda kan, kalau berminat nak belajar mengenai teknologi pertanian, just come to us. We welcome all of you. Dan kalau ada keperluan untuk kita bagi training dan juga untuk kita bagi the real experience untuk mereka belajar untuk bercocok tanam, kita akan sediakan tempat di dalam Selangor Fruit Valley itself untuk mereka laksanakan program ini sebagai agropreneur yang bernaung di bawah PKPS. Maksudnya latihan mereka secara real. Ya. Okey. Kalaupun kami dua tak ada apa-apa background, kita rasa macam kita nak cuba pun Boleh, tidak ada masalah. Kalau perlu saya sendiri akan train Raifah. Saya nak naik drone ambil sawit. Tak apa, tadi 2 kali soalan yang bagus kan. Ini peluang yang bagus ni. Kalau macam tu Datuk, maksudnya sebagai satu destinasi ataupun lapangan kepada latihan secara real, adakah PKPS juga membuka satu ruangan latihan industri kepada pelajar-pelajar universiti? Ini adalah lapangan selain pada belajar kat universiti. Kita dah menerima banyak permintaan daripada universiti sebenarnya. Daripada beberapa universiti yang nak kita buat especially program TVET. Dengan PKPS dan juga di ladang Selangor Fruit Valley itself. Dan bila dah terlalu banyak permintaan ni, now we are engaging dengan KKDW sebenarnya. Untuk kita buat satu program TVET ataupun untuk how kita boleh come up with the training punya modul untuk kita buat di dalam Selangor Fruit Valley itself. Ini bukan saja untuk mengukuhkan sektor pertanian, malah memberi pendidikan. Ya, betul. PKPS ni. Ya. Wow, bagus. Kita kena pergi, Arif. Kita bagi bagus yang kelima. Okey. Datuk, dari saya ini yang terakhir. Lepas tu saya akan serahkan kepada Arif. Okey, saya masih lagi orang muda. Saya masih belia. Kalau anak muda Malaysia mendengar rancangan kita pada hari ini, okey, mendengar apa yang Datuk sebutkan tadi, mendengar bahawa kita ada sangat banyak peluang tapi tidak di-grab ataupun tidak diambil dengan sebaik mungkin, ada banyak tanah yang boleh kita gunakan. Adakah bidang pertanian dan agromakanan, Datuk, masih lagi menjanjikan masa depan yang cerah atau sebenarnya kita sedang menuju ke arah krisis yang lebih besar daripada ramai yang kita jangkakan? Sebenarnya kalau kita orang kata apa tu, sebenarnya agriculture, pertanian adalah kehidupan. Ayat saya senang je. Pertanian adalah kehidupan. Apa saja yang kita buat pun, last kali kita akan balik kepada makanan, kan? That's why kita kata kita masih perlukan pertanian, kita perlukan makanan. Oleh itu, pertanian ini is on the rise sekarang ni. Kita dapat lihat dari segi pembinaan, faktor-faktor yang lain ataupun dari segi industri-industri yang lain. Mula stagnan, tapi pertanian masih sentiasa berubah, sentiasa orang kata apa, vibrant, sentiasa berubah dan sentiasa berevolusi. Jadi kalau dikatakan bahawa industri pertanian ni semakin merudum, orang kata sunset industri, kan, itu memang jauh sangatlah. Jauh sangat. Dia sentiasa berevolusi dan selagi manusia perlukan makanan, selagi itulah akan ada pertanian. Siapa yang kata stagnan, siapa yang tuduh stagnan tu, kita hantar raksasa tu. Okey, baik. Di hujung-hujung ni Datuk sebagai penutup, rasa tak puas lah. Belum lagi praktikal naik drone. Datuk, sedikitlah harapan dan juga mungkin hala tuju yang Datuk lihat kepada sektor ataupun security makanan negara kita di sebalik apa yang berlaku di peringkat global dan apa yang kita miliki kelebihan di negara kita sendiri juga. Okey, ni kita harapan lah ni. Harapan hala tuju security makanan kita lah ni. Okey, saya nak tekankan lah. Kesiapsiagaan kita di Selangor sekarang ni kita berada di tahap yang tertinggi lah. Dan kita juga dah bersedia daripada 1 bulan, kita sediakan 3 bulan. Dan kita pun bersedia dari segi teknologi untuk kita train agropreneur baru, anak-anak muda yang berminat dari segi bidang pertanian. Dan kita juga committed untuk memastikan bekalan makanan asas sentiasa terjamin dan walau apapun cabaran dan ketidaktentuan global yang akan berlaku lah. Kita dah ada pengalaman. Kita dah tunjuk yang kita resilient.
dan kita dah tunjukkan kita ni degil. Ya. Walaupun ada masalah, kita tetap degil untuk laksanakan program-program yang baik untuk rakyat ni. Kita dah tunjukkan kedegilan kita dah. Dan kita masih bersedia dan kita masih berada di sini pada hari ini. Dan rakyat Selangor especially-nya, bagi saya tak perlu bimbang. Kita menggalakkan orang ramai lah untuk terus menyokong inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan juga oleh PKPS. Dan kita juga bersedia untuk jika terjadi apa-apa isu dan jika terjadi apa-apa pandemik ataupun krisis, jangan risau, jangan gusar. Orang kata apa, Selangor sedia, PKPS sedia dan jangan panik. Itu yang penting. Itu je. Okay? Jangan risau, jangan panik, PKPS dan Selangor sentiasa bersedia. Okey. Alright. Baik, perbincangan yang sangat menarik. Hari ini buka mata kita, mungkin 3 bulan lagi kita sudah boleh mula menanam cili. Ingat pesan Datuk tadi, pertanian adalah kehidupan. Okey. Hari-hari hidup, insya-Allah ada sesuatu untuk disuap. Ya, dan pasti juga kalau kita bincang tentang hari ini, isu makanan ini bukan sekadar soal pertanian atau ekonomi, tapi juga sebenarnya soal masa depan, kestabilan dan keselamatan negara. Ya, apabila makanan dan juga bekalan itu cukup, insya-Allah Malaysia akan menjadi pintu ataupun penentu utama kepada kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Datuk Wira Dr. Muhammad Khairi Muhammad Razi, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS untuk perbincangan yang tuntas hari ini, sekuriti makanan dan juga realiti krisis global. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Masalah teruskan kami ini adalah Bernama Radio. Untuk anda. Fokus 30.